Nak dengar lagi tak? Nak. Cerita ni pasal hari pertama kita orang puasa. Kak Ros, sarapan tak ada ke? Hai, hari ini kan puasa. Mana ada sarapan? Habis tu, tak boleh makan ke? Iyalah, kenalah tunggu waktu berbuka. Tak apalah, kita pergi main dululah. Jangan main kat tengah panas tau. Tahulah Kak, ingat kita orang ni budak kecil ke? Sebab kamulah kita kalah. Mana ada? Kamulah berat sangat. Oi, penatnya. Hauslah pula. Sebab korang menang, mari saya belanja korang minum. Baik, bos. Kamu berdua kan puasa? Puasa. Halah, tak apa. Orang tak tahu. Betul. Tak boleh. Lu punya Tuhan tahu. Nanti ya, lu punya Tuhan malah. Mana boleh main-main. Banyak betul. Betul. Lu kena puasa sampai habis. Yalah. Mimi betul. Kita semua balik dah. Jangan lupa besok main lagi. Okey. Kak Ros, dah boleh makan ke? Belum. Lama lagi. Habis tu Kak, nak buat apa lagi? Dah lapar ni. Haus. Akak ada beli buku baru. Ada atas meja tu. Buku baru? A-A-Y-A-M yam ayam. Ayam? Wah, sedapnya ayam goreng. Aku cap dulu. Mana Aci? Aci kat India lah. J-U-S. Jus. Jus oren. Aku punya. Apa tu? Aku nak tengok. Tak boleh. Kedekap betul lah. Alah, kau dah dapat yang goreng. Dah lah. Wah. Tepi, ni aku punya. Mana ada? Aku dapat dulu. Aku dapat dulu. Ipin, jangan gaduh. Dah tidur dah. Tadi bising. Aman sikit dunia. Lama tau nak tunggu waktu berbuka. Letih sampai tertidur. Betul.